Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan cara macam mana untuk kita membuat pembayaran Unify secara auto dengan menggunakan aplikasi MyUnify. Okey, first kali kita perlu download terlebih dahulu aplikasi MyUnify di telefon masing-masing. Okey, kemudian kita buka aplikasi MyUnify. Okey, jika korang masih lagi belum daftar, okey, korang boleh daftar terlebih dahulu. Okey, lepas dah daftar, okey, korang login je macam biasa. Okey, kemudian kita tengok menu di bawah ni. Okey, kita klik pada menu account. Okey, jika korang tengok pada MyUnify saya ni, okey, saya ada daftar dua aplikasi lah. Okey, satu di kampung dan juga satu di rumah saya sendiri. Okey, untuk di kampung saya ni saya dah buat pembayaran secara auto pay. Okey, untuk rumah saya sendiri ni saya masih lagi belum buat pembayaran secara auto. Okey, untuk kita membuat pembayaran secara auto ni, okey, kita klik pada account yang kita nak buat pembayaran secara auto. Okey, kemudian kita klik pada more di sini. Okey, kemudian kita klik pada auto pay setup di sini. Okey, kita klik je pada sign up auto pay di sini. Okey, kita klik pada butang ni. Okey, pada bahagian ni kita perlu isikan kad debit lah. Okey, kad debit kita untuk membuat pembayaran secara auto. Okey, lepas kita dah siap masukkan info kad debit kita di sini. Okey, kemudian di sini kita pilih save lah. Okey, sebab kita menggunakan akaun kita sendiri. Okey, kemudian di sini kita masukkan email yang kita nak yang kita nak dapatkan notifikasi pembayaran secara auto pay ni. Okey, lepas kita dah siap semua isi di sini, okey, kita klik je pada butang submit di sini. Okey, lepas tu kita akan dapat mesej macam ni lah. Okey, so sekarang ni kita dah pun berjaya lah buat pembayaran Unify kita ni secara auto pay. Okey, kelebihan bila kita buat secara auto pay ni, kalau tak silap saya, dia ada bagi sedikit diskaun lah. Okey, nanti korang boleh ikut tutorial ni untuk korang membuat pembayaran Unify secara auto pay.